Penempatan Bukit Malut merupakan kawasan yang paling kerap dikaitkan sebagai perkampungan warga asing dan pelarian etnik Rohingya di Langkawi. Terletak di seberang Teluk Bandar Kuah, kawasan ini telah mula wujud sejak tahun 1970-an lagi. Walaupun sering digelar masyarakat sebagai perkampungan Rohingya, komposisi penduduknya sebenarnya bercampur antara etnik Rohingya, pelarian Myanmar lain dan komuniti Melayu Islam Kedah Mek keturunan Myanmar yang telah lama menetap di situ. Krisis dan status terkini mengenai penempatan ini merangkumi beberapa perkara utama. Status penempatan Bukit Malut, pertumbuhan haram, penduduk tempatan mendedahkan rasa tidak selesa kerana kawasan penempatan itu terus berkembang. Golongan ini didakwa membina pondok dan rumah secara haram di kawasan tanah kosong serta menceroboh tanah kebun berhampiran. Kemudahan sendiri, mengikut tinjauan, kawasan tersebut kini mempunyai ekosistem tersendiri termasuk premis perniagaan, masjid dan sekolah yang dibina sendiri oleh komuniti itu. Isu kebersihan dan keselamatan, kedudukan rumah yang dibina terlalu rapat dan pengurusan sisa yang tidak teratur menyebabkan isu kebersihan yang kritikal. Penduduk asal Langkawi meluahkan kebimbangan mengenai keselamatan dan kedaulatan undang-undang di kawasan tersebut. Tindakan pihak berkuasa, Sekatan Binaan Baharu, pihak berkuasa dan pemilik tanah seperti Permodalan Kedah Berhad PKB telah menjalankan operasi merobohkan struktur haram yang tidak berpenghuni. Langkah tegas ini berjaya menyekat pembinaan bangunan atau rumah baharu di kawasan terbabit. Penelitian semula polisi Kerajaan Malaysia menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN sentiasa meneliti semula polisi penempatan Bukit Malut bagi memastikan penyelesaian menyeluruh dapat dicapai. Perubahan trend kemasukan parti terkini. Langkawi bukan lagi tumpuan hasil kawalan ketat pihak berkuasa di sepanjang perairan Teluk Ewa dan Teluk Datai. Polis mengesahkan bahawa tiada lagi pendaratan bot besar parti Rohingya dikesan di Langkawi. Beralih ke tanah besar, sindiket kini dikesan mengubah taktik dengan menggunakan bot-bot kecil dalam kumpulan sekitar 10 orang. Mereka memilih kawasan pesisir pantai Tanah Besar Kedah seperti Kuala Kedah, Kuala Kerpan Yan dan Kota Kuala Muda untuk menyelinap masuk. Secara keseluruhan, isu penempatan Rohingya di Langkawi kekal sebagai topik sensitif yang melibatkan aspek keselamatan sempadan, isu kemanusiaan serta ketenteraman penduduk tempatan.